Semua murid-murid cikgu, apa khabar semua? Adakah semua anak-anak murid cikgu sihat? Alright, hari ini kita akan belajar tentang jalur gemilang. Apakah itu jalur gemilang? Adakah murid-murid pernah melihat? Jadi, mari cikgu tunjukkan. Ini ialah jalur gemilang. Okey, mari kita lihat berapa warna terdapat di jalur gemilang ini. Terdapat 4 warna. Berapa warna murid? 4 warna. Yang pertama kita ada biru. Yang kedua kita ada merah. Yang ketiga putih. Dan yang keempat warna kuning. Okey, ulang balik. Biru, merah, putih dan kuning. Mari kita kenali setiap satu elemen. Baiklah, sebelum itu cikgu nak kamu tunjukkan di mana jalur gemilang sangat dekat dengan kamu. Betul? Betul murid-murid. Jadi sekarang ni lihat pada baju semua murid-murid. Adakah murid-murid pakai lencana jalur gemilang yang disediakan? Bagus. Okey, mari kita teruskan kepada setiap elemen maksud jalur gemilang. Okey, untuk elemen pertama, biru. Apakah maksud warna biru pada jalur gemilang? Warna biru pada jalur gemilang membawa maksud kepada perpaduan. Perpaduan apa murid-murid? Kerana Malaysia mempunyai berbilang kaum. Sebagai contoh, Melayu, Cina, India, orang asli, dan lain-lain lagi. Jadi, Malaysia ini sangatlah menitik beratkan tentang perpaduan kaum. Okay, jadi menyebabkan negara akan menjadi harmoni. Seterusnya, warna merah. Jalur-jalur merah membawa maksud keberanian. Keberanian dari segi apa? Dari segi ketenteraan yang mempertahankan negara kita untuk kekal terus merdeka. Seterusnya, warna putih. Apakah maksud warna putih? Warna putih membawa maksud kepada kesucian, keikhlasan rakyat Malaysia yang berbudi bahasa. Dan akhir sekali, warna kuning. Di mana warna kuning ini? Di bulan dan bintang. Apa maksud warna kuning? Warna kuning sangat sinonim dengan simbol apa murid-murid? Ya, simbol kedaulatan. Okey, kenapa kedaulatan? Bermaksud kita sentiasa perlulah setia. Maksudnya kita perlu setia kepada raja-raja Melayu kita. Okey, jadi di Malaysia terdapat 9 raja-raja Melayu. Seterusnya, mari kita masuk kepada maksud bentuk. Okey, mari kita tengok yang pertama adalah bulan. Apakah maksud bulan? Bulan membawa maksud kepada agama Islam sebagai agama rasmi di Malaysia. Walaupun Malaysia mempunyai pelbagai agama yang diaplikasikan, jadi agama Islam telah dipilih sebagai agama rasmi. Agama apa murid-murid? Agama rasmi. Dan terakhir sekali, mari kita lihat. Kita ada 14 jalur. Merah 7, putih 7. Merah 7 dan putih. Okey, dan kita dapat lihat bintang kita ada 14 penjuru. Apakah maksud nombor 14 ni murid? Betul, 14 membawa maksud negara Malaysia mempunyai 13 negeri termasuk satu wilayah persekutuan. Okey, apakah wilayahnya? Pertama, wilayah persekutuan Kuala Lumpur, wilayah persekutuan Putrajaya, dan akhir sekali adalah wilayah persekutuan Labuan. Baiklah, ini sahaja pembelajaran kita hari ini. Jumpa lagi murid-murid. Bye. Mari kita pakai jalur gemilang.